Episod kali ini ditajakan khas oleh LMR Bullion, sebuah syarikat yang telah ditubuhkan sejak tahun 2022. Semakin kukuh sebagai antara pengurusan emas yang dipercayai dalam industri. Diterajui oleh Ustazah Murni Abdul Hamid, LMR Bullion bukan sekadar menjual emas tetapi mendidik masyarakat tentang kepentingan menyimpan emas sebenar dan bagaimana menjadikannya aset yang menguntungkan. Dengan pengalaman dan kepakaran dalam dunia emas, LMR Bullion membawa solusi pelaburan yang selamat dan berbaloi untuk masa depan anda. Jangan sekadar simpan wang, tukar kepada emas, simpan nilai, gandakan keuntungan. Hubungi Ustazah Murni di talian 864-83-997. Okey, so tadi kita dah kongsi dengan korang semua tentang the beauty of kita saling bermaaf-maafan, especially sempena Hari Raya Aidilfitri. Penerangan yang cukup jelas daripada Ustaz dan juga Ustazah. Okay, so the next thing yang kita nak share dengan korang ni is mainly is about adab dalam kita nak menziarah, menziarahi kita punya sanak saudara, sahabat andai, whatever lah, siapa-siapa kita nak belajar tentang adab-adab yang sesuai. Jadi soalan yang pertama yang orang nak tahu ni, Ustaz, ini saya bukan nak marah, nak raya datang rumah, tapi dia lepak sampai 2-3 pagi Ustaz. Aku nak halau, dah keluarkan vacuum Ustaz, dah on dah. Dia tak faham-faham ni. Jadi ini saya rasa common lah. Sebab kadang certain orang ni datang ni, dia semangat ni, rumah best lah. Rumah mak busu, pak busu best lah kan. All out lah. Vacuum kat kaki dia. Vacuum kat kaki. Tumpang bang. Saya tak faham juga. Bantu sikit bang, cushion bang. So inilah merupakan di antara adab-adab yang I don't know whether cakap kita nak raya rumah kau ni, boleh tak kita stay sampai 2 pagi? Nak kena cakap itu ke? Kena ataupun telefon dulu nak faham-faham ke dan sebagainya. So let us hear penerangan daripada Ustaz dan juga Ustazah, silakan. Okey. So soalannya apa? Soalan dia tu macam mana adab dia degil. Ustazah? Your personal opinion lah Ustazah. Ustazah dulu silakan. Okey, bismillah. Jadinya memang kita dituntut lah dalam bulan Syawal ni untuk menziarahi antara sama keluarga, sanak saudara dan even kawan-kawan pun kan. Tapi kita nak kena jaga juga batas-batas. Dalam kita menziarah tu, kita tak nak dengan kita nak merapatkan silaturahim jadinya dia jadi satu kemarahan. Dah minta maaf lagi. Dah kena dengar episod sebelum ni lagi leceh. Okay. So nanti benda tu tak habis tau. So maknanya kita nak kena tahu yang bila kita datang kat rumah orang tu, sometimes kita kena tengok juga background family orang tu juga. Sama ada ianya menjadikan menyusahkan ataupun memberatkan, membebankan. Misalnya kita ada bawa banyak anak kecil dah, orang fikir alamak nak kena kasih duit raya ni macam gitu pula. Macam gitu kan. So maknanya kedatangan kita ni, kita nak orang macam meriahkan bila kita datang, and kita pun yang datang ni nak membahagiakan orang yang kita ziarah. Jangan sampai feeling awkward. Sometimes kita nak tengok dari segi masa dia. Betul. Bila kita nak sampai rumah orang, memang kita kalau boleh, kalau ada satu bus tu kita sewa, kalau boleh nak maximize the timing and all. Tapi kita kena tengok juga sama ada orang yang menerima tu boleh terima kumpulan yang besar. Boleh macam kadang-kadang orang akan rasa macam ada perasaan tapi yang macam dia malu. Memang ada yang rumah yang jenis macam memang dah setiap tahun tu dia dah set tau. Memang rumah dia yang dia akan stay kat rumah, tunggu je orang datang. So kalau itu maknanya orang yang dah bersedia. Tapi kan? Kadang-kadang ada orang tak sedia untuk menerima satu bus 40 orang macam gitu kan. 40 orang macam niat tu adalah kita nak visit, tapi kadang-kadang terperanjat orang rumah tu fikir macam alamak, macam kita rumah ni kecil 40 orang, macam mana nak sumbat panik kita panik juga kan. So nanti dia akan menjadikan kita pula yang nervous kan. Orang yang nak menerima ni nervous, nak fikir dengan apa yang nak disediakan, cukup ke tidak, apa orang cakap bila orang datang rumah kita. Benda-benda tu yang kita sebenarnya kita yang nak ziarah ni, kalau boleh dia ni
kita tak nak menyusahkan di adik saya lah macam tu kan. So sebenarnya macam mana kita nak memudahkan walaupun kita datang dalam kumpulan yang ramai ke apa ke, macam mana macam kita katakan kita datang ramai-ramai mesti ada yang volunteer lah yang nak tolong yang ini. Lagi-lagi kalau selalunya kita ziarah ni orang yang lebih berumur, tapi kadang-kadang orang berumur ni dia dah tak ada tenaga tau dia nak menerima orang yang ramai ni. Jadi orang yang datang pun janganlah macam buat macam dia tetamu, macam tak payah buat apa kan, duduk macam tunggu je lah disiapkan dan sebagainya. Kadang lapar. Dia datang lapar. Dia dah mengharapkan ada lauk. Dan masak pun ada masalah juga bila orang yang dah berumur ni dia nak kena siapkan makanan. Pasal orang akan pergi rumah orang yang lebih tua, tapi dia jadi satu macam bebanan ke kalau orang yang ramai ni dia mengharapkan mesti ada makan, mesti ada ni, mesti ada tu kan. So bagi korang yang kira travelling dengan bas dengan lori ni yang dulu ni, make sure ada macam satu orang yang kira planner lah kan. Yang call beforehand planning kan. Ataupun tapi aku confident lah banyak kat luar sana semua yang dalam family walaupun besar ni mesti ada 10 or 20% yang automatic, you know, like sometimes they buy drinks, dia bawa naik cakap Assalamualaikum, tak kisah susah tak apa, padahal lapar tak kisah susah, tak kisah susah, mata jeling, tak kisah susah. Tapi saya selalu baik saya selalu baik pasal saya selalu pergi dapur orang tu tolong buatkan air. Wah, ini contoh ni. Untung suami dapat isteri yang solehah. Tak, the best part tu bukan saja family dia je, family aku semua kira dia priority tau. Ayu, aku kira macam tak wujud lah kira. Macam sedih dia tak function. So actually aku memang kasih dia naikkan itulah, kira macam nak tunjuk orang lah. Isteri aku baik orang. InsyaAllah. Untung apa yang aku dapat, aku dapat rest lah. Dapat rest lah. Sebab banyak pergi rumah macam your side is orang dah semua dah berumur tau macam maklum besar you kan. Kadang dia datang, masuk Ayu, buat macam biasa, buat macam rumah sendiri. Jadi kita pergi dapur pun kita ambil latte, dia kopi kita buat sendiri. Ataupun kira dia dah ada expectation juga. Kalau Ayu datang, Ayu selamat. Ayu datang selamat. Siapa nak datang? Ayu. Okay, settle. Masuk. Tapi kalau tiba Ayu masuk tak nak buat air, itu masalah. Dia makcik stay dia. Masuk kau duduk sini je. Ayu panggil pergi dapur. Tapi itu tengok, you know, like aku rasa majority is already dah aware lah. It's just that something yang kita highlight kadang-kadang not like apa kita expect. Kadang this year kita pergi orang tu sihat walafiat, tapi sebelumnya mungkin adab yang baik adalah untuk kita call dululah beforehand. Mungkin dia baru sakit ke demam ke apa kan. Kali bila tengok aku tengah demam, habis 40 orang kena reject kan. Kira terus So baiknya jugalah kalau kita ada anak macam remaja kan, kita didik diorang macam mana adab juga bagi datang. Sebab kadang-kadang macam mana pasal budak-budak yang baru naik ni kan, baru nak up ni kan. So sometimes kita kena jaga anak kita juga macam mana adab dia untuk datang bila ziarah rumah orang tua. So kena ada briefing lah. Ada briefing beforehand, apa boleh buat tak buat. Kalau anak kecil-kecil kira macam kenakalan tu kita kadang-kadang boleh kawal dan dia tak boleh kawal tau. So orang nak kena macam faham, kadang-kadang kita pun malu juga kan ada keadaan-keadaan. Tapi because bila anak remaja, orang ni kadang kita dah lama tak jumpa, kita tak tahu anak ni macam mana punya type lah kan. Kadang ada gila. Sebelum kita masuk pasal anak, cakap orang tua dulu. Kita cakap orang tua kan tadi kan. Boleh? Sebab biasa online ni dekat raya ni ada banyak orang yang tersakiti. Dia akan timbulkan macam kalau orang tanya selalu bila kau nak ada anak? Ini soalan raya lah kira soalan raya lah. Soalan raya. So certain tempat pun kita nak kena pilih lah kan. Takut macam jenis pergi rumah makcik yang alamak ni makcik confirm Laser kan. Lebih baik kita escape rumah ni. Tak, jangan escape. Bantal tu masukkan dia dalam baju. Kasih aja nampak gini. Alhamdulillah. Dah berapa bulan? Alhamdulillah. Belum check lagi action Belajar itu tipu alasan, namanya. Tapi nanti macam cakap laki bini ngandung. Kau kenapa? Aku yang kau kenalkan. Taklah contoh lah. Okay, next time pergi jogging ajak lah. Saya terasa Kalau tengok story jealous sih, tak ajak sih. So itulah. Jadi macam mana tu kalau dapat soalan macam itu? Kita 8 tahun. 8 tahun tak ada anak memang tiap tahun kena. Dia punya soalan macam tau. Bila nak ada anak? Kau salah buat ni. Dia patutnya ke kanan ke kiri. Apa cakap apa? Ini makcik-makcik memang cakap ada jin duduk. Syah pergi sini ni pergi macam-macam. Then for us interesting. So what I did, macam next year raya mak sampai je
Instead of nak tunggu orang, aku tanya dulu. So ada siapa-siapa nak tanya kenapa air tak ngandung-ngandung? Jadi orang terus zip. Laser dulu awak dah Siapa-siapa laser nak dulu. tanya dulu lah. Kalau Ayu ni kenapa tak ngandung-ngandung, nak tanya dulu. Kita datang nak beraya je. Kan? Nanti dia dah jadi okok belayang. Tapi Ada macam stay dulu kelakar stay lah. dulu. Itu aku cakap gitu. Terus dah tak ada question gitu lah. Senang kan? Kira datang je. Okey. Pertama. Belum mengandung lagi. Menjawab soalan. Kedua. Dah kerja di sini. Korang boleh pakai tip ni This year try gini Jadi kelakar, humorous Tak ada intention, tak ada bad Ini intention. yang mengandung. Kalau yang belum kahwin tu lain Bila nak berdua, Betul. Bila nak berpasangan, ya Allah. But aku rasa soalan-soalan gini is more to sebab orang dulu-dulu lah. Yang remaja macam kita, I don't think that much lah. Yang Tapi okay, memang kadang memang pedas lah dia punya soalan kan. Maybe kita boleh take it as orang tua. Yalah. Ya. Pertama dia punya kebiasaan mereka macam itu. Kemudian that comes from a place of concern. Walaupun cara dia memang panas, tapi in a way macam ni cara dia untuk communicate lah. Lepas tu dia fikir kelakar ke apa kan. Kita macam tadi lah pasal memaafkan kan. Kita boleh choose to cik doakan je lah kan. Ataupun kalau nak tak tahu lah kalau cakap maaf doktor cakap memang saya tak boleh ngandung. Kasih dia awkward kan. Ataupun Untunglah cik dapat ngandung. Saya ni untung. Kasih rasa bersalah. Mula aku. Nanti dia minta maaf lah awak ni. Tapi jangan kalau boleh lah. Kita faham lah memang sakit kan kadang. So kita boleh choose tu. Kadang boleh jawab biadab. Ataupun kita jawab atau ada orang cakap memang makcik ni nak kena ajar. Kan. But Tiap-tiap raya dia je tanya. Fed up but you can choose to put water on the situation lah. Kita nak cakap cik doakan lah cik doakan lah saya dapat jodoh. Cik doakan lah something like that lah. Ada apa-apa lagi cik nak tanya? Cik boleh call. Saya nak makan dulu ni. Kalau ada kita podcast lah datang sini. So kadang-kadang soalannya pun memang limited lah hari raya ni. Soalnya kita jarang jumpa. Dah lama tak jumpa, soalan jadi dia macam tu je. soalan dia macam like apa yang dia nampak kat mata kan. Jadi soalan dia bukan macam nak tanya sangat. Jadi nak jadikan perbualan. Jadi kita kena create lah. Kita pula yang create satu topik yang boleh berbual. Cakap dengan makcik, chat GPT. Sit down. 10 soalan nak tanya anak saudara. Dia sebab apa tau? Cuba tengok Kau nanti kau Tak check. ada. Awak tengok. Sekarang. Tak ada. Satunya kan kadang dia punya soalan tu setiap tahun tu kalau dia tengok kita punya different dia jadi lain tau. Macam okay hari ni datang tahun ni datang seorang. Tak kahwin lagi. Belum kahwin. Bila nak kahwin gitu kan. Kena kahwin ni kan suami saya dah 6 tahun dah. Itu kalau dah kahwin. Kalau dah Tahun kahwin lepas dia dah- lain. Nah, makcik pun dah. Kalau dah kahwin. Kalau belum ada anak, bila nak ada anak? Itu. Dah ramai anak? Dah ramai anak. Apa dah ramai sangat? Ramai tu lah. Ramainya anak kau. Tak, dia tengok bila dah tengok orang ni, oh alhamdulillah dah berapa bulan. Bukan. Dia bukan mengandung cik. Saya makan banyak pun salah juga. Salah juga. Expect orang tu mengandung pun salah. Tengah tak mengandung pun ditanya. But because why tau aku punya andaian lah kenapa soalan-soalan gini ada. Sebab ini perbezaan hari raya orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kita in the middle lah, umur 40s, 30s ni kan. Pasal kita masih dapat tempias-tempias je soalan-soalan Sikit lah, yang daripada makcik-makcik gini lah. So like whatever yang Ustazah share tadi tu kan. You can choose lah macam mana kau nak react. Macam aku tak suka pergi at position nak rasa bersalah. So it's either aku nak highlight dengan cara humor aku ke it's my choice lah. Jadi dah habis tau. Jadi aku dah tak nak rasa bersalah over benda-benda gini lah. So it's depending on your style to react macam mana lah kan masing-masing kan. Biasa soalan lah macam apa kerja mana sekarang. Kalau orang datang rumah ini kira template lah kan. Biasanya template. Ni kuih buat sendiri. Oh tak, ni kuih tunjuk. Soalan sama every kan. Tak tahu apa lagi ni, saya chat GPT kasih Nanti beberapa. dia tanya kalau kerja tu. Kita pakai AI pula sekarang. Dia cakap apa? Kerja ada CPF tak? Kerja Tanya AI. semua. Awak kerja mana? Oh podcaster. Tak ada gaji.
Ada gaji kan masuk tu? Macam gitu. Jadi macam abang kau tu civil servant. Biasalah. Okay, ni di antara soalan-soalan yang dikeluarkan daripada ChatGPT. Tapi tak boleh harap sangat lah. Tanya pertama, macam mana puasa tahun ni? Ada cabaran tak? Itu soalan forum perdana. Boleh. Itu dia wujud, dia punya sopan lah. Kau kena cakap ChatGPT answer dalam bahasa Ranggi. Nanti dia cakap kau okey tak gitu. Nanti dia buat betul. Bukan nak try ni semua. Tahun ni belajar masak tak? Boringnya. Susah sikit. Itu tak buat ada. resepi Khairul Amin Kurang tak? Khairul Amin. Okay, Amin pun jadi cerita tau. Okay, Hi guys. Kan? Jangan saman je. So kesimpulannya kita cakap yang baik-baik je lah. Saya tidak kata pepatah ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan. Lagu je kau semua lagu. Saling memaafi. Suasana di hari raya yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya. Hello di mana? Dah. Betul lah pepatah tu. Pepatah. Itu pepatah-patah banyak sangat. Okay, so we were talking about bukan mana past tense we were. Yes. We were Cina pula. We were talking pasal adab dalam berhari raya ni. Ada adab dalam berhari raya ni. So di antara isu-isu semasa yang kita selalu dengar is bila kita nak visit rumah, especially kita tahu rumah yang orang lebih berumur tu, kita kena give like heads up sikit. Itu I believe ramai orang dah praktis lah. So don't forget, tak every year orang tu kedudukan dia, keadaan dia tu sama. Ada macam-macam kan. Kadang-kadang susah, senang, sakit, sihat dan sebagainya. Tapi ada satu juga lah experience lagi kita. Sekali ulang. Macam sedap saya dengar. Sayang. Experience kita kalau kita nak bawa anak kita pula yang special ni pergi jalan beraya rumah orang ni kan. Kita nak kena choose orang yang kira rumah dia ni tak banyak sangat barang-barang. Ini kita nak cakap dengan korang what we feel lah. So untuk korang nanti ada satu episod ni kita nak share pasal our life story, pasal kita ada anak istimewa ni tau So there are certain visits yang kita husband and wife ni macam escape. Bukan skip bukan sebab apa tau. Sebab kita dah tahu, nak cakap dah tahu pun macam kita expect orang tu tak faham pun tak baik juga kan. Orang ni jenis mungkin rumah dia ni banyak barang-barang pas-pasu. Oh ya. Correct. Dulu kita ada gitu. Aku takut kan kau macam masuk museum tau. Kau betul-betul lah museum. Kau jangan kena gini aja tau. Kau gini aja. Datang satu rumah lah. Okay, tak over. So kadang-kadang lah, you know, like we have this anugerah lah kira anak yang special ni Jadi kita there are certain visits yang kita sadly have to like skip lah so called. Tapi out of good intention, bukan kita nak, sebab kita we are the one as parent yang kita tahu anak kita ni ada certain, you know, like certain stage tu, certain tempat dia ada hyper gini. So as parent, I feel like I should like responsible sikit lah. Responsible sikit sebab tak semua orang boleh terima. Kalau macam aku, TV jatuh pun tak kisah. Kalau aku kucing aku dah jatuh kadang kan, bila kita pergi rumah orang kan, kita nampak riak muka dia lah, wajah dia tau. Kita boleh tahu tak certain thing macam alamak ni bawa anak ni macam macam dia dah risau barang-barang dalam rumah dia. Walaupun dia tak cakap tapi macam kadang-kadang terdengar alamak. Tapi kadang dia cakap dia okey. Tumpahkan air kan. Tak apalah. Tak apa. Alah budak-budak tapi dia punya je. lap tu kan, dia punya lap dia pakai mop kan, yang kira brand new kan. Tak apa. Setitik je. Tak apa, biasalah budak. So macam mana korang punya experience pula kat luar sana Lagi sekarang ni kita ada yang ketiga ni, alah macam take gamble-gamble kalau jalan, subhanallah. So basically aku share sikit pun, aku ada satu member yang tahu anak dia hyper gila. Anak aku ni hyper, aku dah tahu maksimum dia macam mana. Sampai tahap dia as parent pun kita ajak datang bawa anak kau, dia sendiri takut. Sebab dia pernah bawa sekali berserak mainan, tapi dia tak tahu yang kita ni tak ada hal lah. Sampai kat depan ni pun tak apa. Because tapi dia masih rasa, you know, like segan lah. Sorry anak aku gini. But different people lain lah But for kita, kalau korang nak jemput kita datang raya, jemput lah.
Ataupun kita jumpa orang datang rumah simpan kita. dulu. Simpan pasu-pasu yang beli kat luar negara ke yang mahal tu. Like diorang cakap tadi, bila kita nak beraya rumah orang ni, the main thing tu is that kita tak nak menyusahkan orang. Betul, you know, we will roughly know lah the environment kalau datang ramai-ramai macam mana. Kadang-kadang ada certain orang yang tak boleh tengok macam anak kita ni. Ada orang tegur, cakap bapak dia mana gini. Kadang aku tak dapat most of the raya, aku tak boleh because of my work lah kan, pasal aku punya kerja. Tiba-tiba nanti bila dah balik baru dia cerita, tadi kena sound dengan scan macam gitu. Jadi bila dah dengar terus dah panas tau. Kenapa siang-siang aku tak nak call? Saya tahu, saya tak nak cakap dengan awak punya. Kalau saya cakap awak mesti turun. Tapi daripada perspektif tuan rumah, kadang-kadang ada budak datang, dia sendiri masuk bilik orang, baru orang rosak kamar orang. Kalau itu macam mana? Untuk kita, konsep rumah kita kecil, tapi kita memang dari dulu macam ni. Orang datang raya je bilik tu semua budak pam kat dalam. Nasib lah, apa nak tolong terbalik tak kisah. Because we just feel welcome that korang datang for kita lah. Okay, this is the habit that we have. Bukan nak menunjuk apa, bukan, no. Definitely this is how kita greet tamu kita lah, as best as possible lah. Tapi tak semua orang sama apa. Macam automatic rumah aku yang bilik tu confirm. Sebab diorang kalau masuk bilik sini nampak nenek tengah baring kan, diorang sendiri keluar. Diorang takut lah. Respect lah. So even though it's a small space, tapi kita rasa macam walaupun ramai rasa macam semua happy lah. So as a person yang kita sambut tamu tu, kita always welcome lah. Kira happy lah, happy. Tapi tak semua orang itulah. Ya, tak semua orang. Ada orang macam tak comfortable dengan ada budak kan. So there is expectation untuk parents tu, janganlah biarkan, memanglah budak kan, tapi janganlah kau biarkan Dato' nak kau macam gitu kan. Unless tuan rumah dia macam jemput lah kira kan. Begini anak, budak-budak semua masuk bilik. Sebab aku tahu kalau budak dan orang tua kat depan sini habis cram. So unless macam your point is, kalau kita ada anak pergi rumah orang yang mungkin jarang kita pergi, kita kontrol macam itu lah. Kena tengok part of adab, right? Pasal masalahnya kadang ada yang orang komplain bila datang bawa anak tu, bapak dia buat bodoh je. Ya betul. Bapak dia pergi rosakkan ni, tumbangkan air. Bapak dia macam tak apa, budak-budak. Tak boleh lah. Padahal anak dia yang tumbangkan tak apalah budak. Betul. So kena je. Pasal saya teringat satu video kawan kita Syahib kan, Syukran. Dia share yang dia buat video, dia share anak-anak dia bila pergi rumah orang tua salam cium tangan, jalan depan orang tua macam mana gini, tunjuk. Ada video ada online, cari Syukran. Okay. Syukran. Aku dah follow. So korang follow kita juga. Kadang-kadang pun ada parents tak ajar anak masuk datang rumah je terus masuk mana-mana pergi tak, macam tak hormat lah maksudnya. Because expectation kita terhadap anak orang lain pun kita nak faham tau. Kita ni dunia berbeza. Kadang orang tu pada dia macam dah biasa, maybe 90% of the houses dia pergi anak dia bersepah tak ada orang komplain lah. So pada dia normal. So dari segi kita nak tegur pun, pada aku kita kena tegur dengan cara yang betul lah. Mungkin orang tu really ikhlas je tengok anak dia, alhamdulillah tuan rumah pun terima anak aku seadanya. Niat dia baik apa. But we don't know. Tapi sometimes like we choose to macam ini anak siapa? Kalau boleh jangan masuk bilik terus depan orang. Okay. So macam mana? Paisi lah. Macam mana cara dia yang okey? Yang okey is maybe as an adult, kita jumpa lah bapak-bapak, mak-mak, berbual kau, anak kau aktif oh gini, jangan marah, kita ni aku just nak share je, rumah aku ni bini aku actually dia pantang pakai nama bini tak ada, dia kalau tak boleh bagi masuk bilik tak bagi masuk bilik tu, tutup kunci lah. Itu pun point juga. Tak payah suruh orang. Dia nak tunjuk kira ada cadar baru kan. Dia buka je. Bila budak masuk, mahal jangan masuk. Tu bilik makcik tidur tu. Lock lah cik. Tapi jangan depan-depan lah. Okay. Kita masuk rumah je, ada anak Betul. Nampak kan sangat lagi tu. I mean it's how lah. It's how kadang like I say, semua orang kita punya ada orang senang cakap, we talk about ABC, ada orang AB, ada orang C something like that lah. Because different class ni kadang-kadang cara pembesaran orang lain, penerimaan lain. Kadang C sama C, macam let's say aku tak kisah anak kau buat apa pun tak apa. Tak kisah, limit bil lah kasih kau. Betul. Sekejap. So bil tu betul. Betul. Sebab
hak orang. Kira macam you nak pergi rumah orang, dia pecahkan TV lah. Then maknanya bapak dia adalah kewajipan dia sebab tu hak orang and dia kena bayar balik. But the other factor is how kita talk to that person also lah kan. Tak, dia sendiri kena tahulah responsibility dia kan. Yelah rumah orang. Kita Tapi offer kalau lah. kalau kita yang tahu rumah dia senyap, dia kau dah pecahkan TV kan. TV je. Dia baru beli 6,000. Kucing awak pecahkan TV tak ada apa-apa. Tak apa. Aku tengok TV tu dah jatuh kan, dia gemuk kucing. Lalu gedebung. Aku tengok dah crack, senyum dia buat keluar terus taruh kat lip. Dah malah. Ya dah takkan tak rasa lah. nak claim dengan bapak dia. Macam mana? Tak juga bapak dia pun aku tak jumpa. Aku rescue kucing tu. Nanti aku tuntut dia. Dia dah besar dia kerja, aku minta dia balik. Buat main lah. Buat main aja. So part of the happenings yang boleh berlaku waktu raya ni, benda-benda yang mungkin normal ke tak normal ke, but I mean it's a season where kita ni nak celebrate, you know, tapi at the same time kita mesti nak berhati-hati jugalah. Kita nak kena jaga adab-adab dan juga tata susila anak-anak kita ni bila di rumah. Kalau rasa macam anak tu ada sikit hype, then extra care sikit lah kan, extra care. Kita faham Extra care ataupun kurangkan berada di rumah tu lah. Kurangkan berada di rumah. Limit the time. Yes, correct. Set time lah. Masuk. Salam nanti semua. Okay, pergi playground. Tapi untuk orang yang macam nak menyambut tamu pun rasanya benda-benda tu macam expected pun. Kita beritahu yang okay, saudara kita memang ada misalnya anak yang masih kecil-kecil. Benda-benda ni dah expected. So sometimes macam misalnya ada orang suka pakai macam cawan yang macam kaca. So mungkin budak-budak disediakan yang lain. Plastik. Betul. Dan sebagainya. So sebagai kita sebagai apa yang menyambut tamu pun kita kena take into consideration all the other areas lah. So mana yang boleh, mana tak boleh, mana yang between kita punya limit, kita yang jaga dulu. Betul. Sebelum orang lain macam pasal budak lagi kita tak boleh control. Kalau orang tua pun buat macam-macam, apa lagi yang budak. Okay, jadi macam Grab driver lah. Kita nak kena declare how many children. Banyak orang nak kena siapkan lah. Ini 5 ada. Ni nak kena tekan ketawa Macam si Afan dia kalau pergi rumah Mak Wayu apa tak ada buat. Mak Wayu suka standbykan satu mangkuk buah dekat ni atas meja macam ni. Afan suka ambil dia susun satu. Anak special aku tu. Tapi diorang dah kenal. Dah kenal. Dah kenal. Sometimes I feel like really comfortable, you know, being at certain Uncle Mamat good dia kira mak Saleh akan mendik lah. Akan mendik, dia tahu. They know. Even cara diorang tegur budak tu nak sound, tapi very wise the words they choose tu No, you shouldn't do that. Why not you do this? Something like that lah. Aku banyak family member Mak Saleh Dara. Mak Saleh itu sebab mana? Tak tahulah. Bukan awak ada campuran ni ke? Bombay lah. Bombay. Pasal aku kasi main mata ni buka je sama je colour. Ni buka sama macam pakai spek. Wamen.